Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni Kak Su awal pagi lagi nak ambil daun pandan. Pagi-pagi ni nak ambil daun pandan, masak awal-awal. Senang kan? Tengoklah dia meneman mama pagi-pagi ni Sibuk nak ambil daun pandan juga. Nak buat apa daun pandan tu? Jomlah kita masuk dapur. Ni lah dia. Kak Su nak buat serawa durian. Kebetulan ada pula baki buah-buah durian yang dibeli tu. Ini yang isi-isi yang tak berapa nak masak. Yang separuh masak. Jadi daripada terbuang, kita buatlah serawa durian. Nak buat tempoyak. Tak ada yang makan kat rumah ni tempoyak. Jadi buatlah serawa durian. Kecikkan api, biarkan serawa ni mendidih. Sementara tu naklah jenguk anak Kak Su kat luar ni. Dia ni introvert, bukan boleh ditinggalkan. Sekarang ada bunyi yang pelik-pelik, dia lari lintang pukang. Tak dia yang menangis, Kak Su yang menangis sesat sampai ke belakang. Serawa durian kita pun dah hampir mendidih. Kak Su masukkan garam untuk tambah lemak. Kak Su tak masukkan gula untuk serawa durian Kak Su ni sebab durian ni dah manis. Kak Su dengan suami memang tak berapa suka serawa durian yang manis-manis sangat. Jadi kita dah sejiwa, kita skip lah gula tu. Beza serawa durian dengan pengat durian. Pengat durian ni tak perlulah terlampau pekat. Dah boleh dah tutup api. Tapi kalau serawa durian nak betul-betul pekat. Macam ni. Dah siap. Makan dengan roti. Makan dengan pulut. Pun sedap ni Terimbau kenangan kat kampung. Masak seperiuk besar serawa durian. Panggil jiran-jiran. Makan dengan roti Bengali tu. Korang cubalah. Tapi kalau korang suka manis, boleh je tambah gula Melaka ataupun gula putih. Tapi untuk Kak Su, rasa ni dah memadai lemak. Ada rasa lemak, manis yang mencukupi. Jangan lupa cuba tau. Tutap-tutap. Jom tengok anak Kak Su kat luar lagi sekali. Si mochi ni kalau tak dipanggil tak masuk. Nampak tu seronok benar bergolek atas simen tu. Nanti kalau masuk nampak kita ambil tisu nak lap badan dia. Jenuh lagi lintang pukang, tak cukup tanah. Jomlah masuk makan serawa durian yang dah siap tu. Sambil tu Kak Su nak masak untuk bekal suami Kak Su pergi kerja besok. Kak Su tengah rebus telur ni nak buat sambal telur rebus goreng. Kupas kulit telur dulu. Nak buat sambal. Kak Su nak goreng telur ni. Buat sambal telur goreng. Telur rebus goreng. Alhamdulillah cantik. Kalau tak, kau main lagi pecah-pecah. Cantik. Kak Su goreng kentang yang Kak Su dah iris bulat-bulat nipis ni. Nak goreng sampai garing untuk campur dalam sambal telur rebus nanti. Nampak tu. Nak crispy keperang-perangan. Kita angkat dan toskan kentang goreng kita. Telur yang dikupas tadi Kak Su goreng dengan api yang sederhana. Suami Kak Su dengan anak lelaki Kak Su suka makan telur rebus goreng ni. Kalau Kak Su tak minat sangat lah. Kak Su suka telur rebus macam tu je. Entahlah kata diorang kalau digoreng lebih menyerap rasa sambal tu. Tapi betul juga kan. Tapi bagi Kak Su lebih suka telur rebus je. Menu makan malam Kak Su dan suami, spaghetti carbonara instant. Tapi Kak Su celulah sayur sikit untuk meriahkan lagi spaghetti tu. Masukkan dalam spaghetti yang dah siap Kak Su rebus. Macam ni. Gaul sebati. Dah siap untuk berdua makan sepinggan. Romantik kan? Jomlah kita buat sambal telur kita pula. Masukkan minyak untuk menumis. Minyak kenalah banyak sikit. Sebab nak buat sambal kan. Masukkan semua bahan yang dikisar. Kalau korang tengok banyaknya bahan kisar, tak semualah Kak Su guna. Tapi memang Kak Su selalu ada stok bahan kisar dalam peti ais. Senang bila kita tak ada masa, nak cepat. Bahan semua dah ready untuk kita guna.
Tumis bahan kisar kita ni sampailah layu terkulai, hilanglah bau bawang mentah tu. Sampai dia kecut lah. Baru kita masukkan cili giling. Masukkan cili giling. Kak Su tak ada sukatan tau. Ni Kak Su masak suka-suka je. Main campak je banyak mana. Tapi yang pasti untuk makan berdua lah. Suami Kak Su kalau pergi kerja nak bawa bekal. Jadi cukup lah ni. Masak ni pun tak banyak. Supaya kita tak payah ulang-ulang makan lauk sama. Kak Su masukkan gula merah seperti biasa. Masukkan serbuk secukup rasa. Kacau lagi. Sampailah pecah minyak. Api jangan lupa kecilkan. Kalau besar-besar hangus pula nanti. Kisahnya Kak Su ni nak masukkan ikan bilis dulu tadi, nak goreng dulu tapi terlupa. Jadi Kak Su masuklah sekarang untuk menambahkan lagi rasa sedap sambal kita ni. Tak apalah kalau tak goreng pun sedap juga, aromanya pun terasa juga. Tadi mula-mula ingat nak goreng garing dulu. Biasalah sekarang banyak benda yang lupa, tambah-tambah kalau buat video ni selalu ada je yang lupa. Macam gitu. Kak Su masukkan juga air asam jawa. Kak Su campurkan paste asam jawa dengan sedikit air. Barulah kita kacau-kacau. Biarkan sekejap biar dia betul-betul pecah minyak. Sambal ni kita biar lama sikit lagilah sedap. Lagi lama lagi sedap. Biar dia 2-3 kali pecah minyak. Baru terasa betul-betul warna dia dah berubah jadi macam gelap sikit. Gitu. Akhir sekali barulah kita masukkan telur yang kita dah rebus dan goreng tadi. Cukuplah tu. Kak Su masukkan 3 biji telur yang Kak Su dah goreng. 2 biji lagi tu untuk Kak Su yang tak digoreng. Cukuplah untuk kami berdua. Untuk bawa bekal besok dan untuk Kak Su makan tengah hari. Masukkan juga kentang ni. Bila dah masuk kentang tak payahlah lama-lama. Kacau-kacau, tutup api, dah siap. Penampakannya mungkin tak berapa nak cantik lah. Tapi rasanya marvelous. Macam tu. Dah siap. Simpan dalam bekas kedap udara. Bila dah sejuk, simpan dalam peti. Bolehlah suami Kak Su ambil, bawa bekal esok. Alhamdulillah. Dah siap semua-semua ni. Kita nak menepuk anak kita tidur pula dah. Selamat malam Monty Uncle. Terima kasih dah ikut Mama Mochi hari ni masak-masak. Jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Support terus channel Mama Mochi. Assalamualaikum.